dapat ikut. Masalah dia, apa masalah dia? Kita tunjuk masalah situasi dia. Masalah situasi dia, dia punya file tak nampak gambar dia. Gambar tak nampak lah cikgu. Jadi macam tu gambar dia. Gambar dia tak nampak lah. Sepatutnya bila kita view, kita kecilkan sikit lah, okay. Sepatutnya bila kita view dekat sini, dia terus keluar gambar apa. Kita klik kat sini pun tak nampak. Okay. Kita klik sini pun tak nampak. So macam mana masalah dia kita nak selesaikan? Sebab kita naklah pilih gambar mana. Kalau kita nampak, kita terus tahu gambar mana yang kita nak. Sebab gambar ni kita tak namakan dia. Contoh macam yang ini kita nampak lah. SC tu cikgu ajar dalam kelas. Refer to screen capture kelas AI _ version 01 ya. Okay. Cara naming apa semua ni nanti dalam kelas kita belajar kenapa kita naming dia macam tu. Okay, ni penting ya untuk masa depan anda semua. Okay, sekarang kita nak bagi nampak lah semua benda-benda ni. Okay, macam mana lah kita nak bagi nampak ni. Okay, so kita bagi nampak senang je. Kita pergi dekat yang kanta ni. Bukan. Dekat kanta ni, kita pergi dekat yang sini. Yang kanta tadi tu dia untuk cari dekat internet. Okay, kita pergi dekat tanda yang ni adalah tanda. Kita turun bawah dulu. Okay, kita pergi dekat start ni. Okay, gunakan mouse anda tu, mouse tertikus. Okay, klik kiri. Kalau saya kata klik, maksud dia klik kiri. Saya sebut klik tu maknanya klik kiri lah tangan belah kiri mouse. Kalau saya sebut klik kanan baru klik kanan. Kalau klik maknanya klik belah kiri ya. Okay, kita klik mouse, kemudian kita type dekat atas ni. Kita type kat atas ni. Dia punya apa yang kita nak tahulah. So kita type File Explorer, dia dah keluar dekat sini. Sebab apa dia dah keluar? Sebab tadi cikgu dah buat. Okay, so kalau nak type boleh juga File Explorer. Okay, dah belajar typing guna 10 jari ya. Belajar typing dekat typing.com. Register sebagai student. Dan practice lah sampai mahir menggunakan 10 jari yang Tuhan bagi tu. Okay, File Explorer Options. Okay, kalau nak belajar komputer, anda kena pandai bahasa Inggeris. Okay, kemudian akan keluarlah pop-up yang macam ni. Okay, dia keluar sini general. Okay, general ni dah okay dah. Okay, kemudian view ni kita untick, offkan dia. Always show icons, never thumbnail. Tak nak thumbnail tu. Okay, bila kita dah untick dia, kita klik apply, apply. Klik apply, kemudian klik OK. Okay, kenapa cikgu kena klik apply? Jangan derhaka kepada cikgu. Okay, ikut je lah apa yang cikgu dah cakap tu. Okay, kemudian dah tengok balik semula kepada File Explorer ni tadi. Tengok dia dah jadi ke belum. Ni dah keluar jadi kan. Okay, so sekarang katalah saya nak pergi dekat picture. So dah keluar lah picture dia. Okay, cantik tak picture dia? Boleh lah. So tadi kan kita tak nampak. Kita tak nampak apa dia. Tu kita mengajar dekat mana ni? KKM. Ajar IR dia apa? John, Jurutera Operasi Hospital Negeri Database. So okay. So yang ni dah nampak logo dia. Okay, PNG. Kenapa file dia nama PNG bukan JPG, JPEG? Nanti dalam kelas kita ajar kenapa. Kita baru faham lah kenapa benda tu. Why is the because. Okay, tu sahaja. Fahamkan. Anda takkan faham sampai anda buat sendiri. Okay, bye. Assalamualaikum.